Right, halo hai, assalamualaikum warahmatullah. Video ni kita nak reply untuk satu komen daripada Tuan Faiz, pengantin yang aku handle Sabtu lepas tarikh 16 Mei 2026. Okey, komen beliau, alhamdulillah, terima kasih Tuan mengacarakan majlis resepsi saya. Ramai yang berpuas hati dengan perjalanan majlis dari Tuan. Suara sedap, intonasi yang best dan smooth dari satu slot ke satu slot. Alhamdulillah, Allah izin. Tapi hari ni kita nak cerita pasal kerja kami. Sebab kerja kami, kita sentiasa buat video, kita dah tunjuk, kita reveal apa saja yang kita mampu buat. Tapi untuk video ni kita nak cerita sikit pasal tuan rumah yang baik lah. Ya, betul. Tuan rumah yang baik, pengantin yang baik, klien yang baik, customer yang baik. Dan ya, alhamdulillah kita sekarang ni untuk tempoh 4-5-6 tahun ni lah, kita dah dapat klien yang baik-baik, yang yalah, yang kita sendiri senang hati untuk bekerja lah, kebanyakannya. Sebab customer yang jenis macam macibai ni, Macibai banyak sebenarnya, macibai banyak. customer yang jenis anak-anak ni, yang jenis nak panggil kita, lepas tu tak respect harga kita. Lepas tu bila kita dah buat kerja, kita datang ke segala bagai, cari salah kita. Lepas tu memang suka nak condemn kerja kita. Ini semua orang-orang yang macam ni, insyaAllah kami daripada awal, kami yang reject. Bukan sebab kami sombong, tak. Sebab kami tak kebulu duit orang-orang yang hanat macam ni. Lillahi ta'ala cakap, kalau korang tergolong daripada perangai-perangai macam ni, tak apa, jangan cari kita orang pun. Jangan order dengan kita orang. Jangan tengoklah video ni. Jangan tengok pun video ni. Jangan ada hati rasa macam nak tabur duit kat kita orang. Sebab kita orang tak kebulu pun duit korang. Orang-orang macam ni. Tapi kadang-kadang ada juga orang cakap, betul ke ada ke orang macam tu? Ada. Lillahi ta'ala aku dah jumpa. Tak ramai tapi ada. Kalau boleh lah kita nak buang lah semua. Sebab kita bila bekerja, kita nak kerja dalam suasana yang best, suasana yang happy. So kita pun boleh buat kerja dengan best lah, dengan elok. Betul. Sebab kita nak bagi komitmen yang baik untuk tuan rumah yang panggil kita, pengantin yang panggil kita. Tapi bila kita datang dalam suasana yang orang sentiasa pandang salah kita, sikit-sikit cari salah kita, ya, kan. Betul. Kadang-kadang ada tau, bila kita datang kan tempat orang, kita baru datang ni, baru masuk kawasan ni kan, dia dah tengok kita lain macam, tengok atas bawah. Macam kita ni lepasan penjara. Macam panduan dia ni kan. Tapi belum lagi tengok kita angkat barang yang barang yang tak seberapa, lah, barang-barang kan. kita. Kira macam kita datang-datang je dah underestimate kita terus. Terus pandang kita macam tak boleh buat kerja, tak reti buat kerja. Yalah. Taklah. Yang tu semua tak apalah. Terus terang cakap, kita tak kebulu duit orang-orang macam ni. Cumanya yang kita nak highlight, ramai baik, ramai. Sekarang ni kita boleh cakap customer kami majoritinya saya sangat-sangat hargai. Majoritinya baik-baik, alhamdulillah. Tapi dari dalam ramai-ramai yang baik, ialah kita pun manusia, ada certain orang yang sikap dia kita akan ingat. Contohnya Tuan Faiz ni. Daripada awal aku deal untuk tentatif. Daripada awal aku deal untuk nak tanya info-info pengantin. Tuan Faiz sangat hormat, senang, sangat hormat. Cara dia sangat menghargai apa yang aku cuba buat untuk majlis dia. Maknanya kat situ dia open minded. Dia boleh terima kita punya cadangan, dan kita pun boleh terima dia punya cadangan. Mungkin lah kadang-kadang kita macam ni tau, kita antara kita dengan pengantin, bukan kita nak cakap korang kena ikut cakap kita orang. Tak ada. Itu bukan. Kita nak finalize sama-sama. Ya, betul. Bukan korang dengar cakap kita dengar cakap korang, tak. Kita nak finalize sama-sama. Inilah orang panggil perbincangan. Kita nak ada satu teamwork. Walaupun pengantin sendiri, sebab zaman sekarang ni tentatif segala bagai, dia tak macam zaman-zaman dulu. Zaman dulu kita datang pasang lagu, cakap je apa kita nak cakap, janji majlis jalan, tak. Sekarang punya
Trend lah cakap, trend memang kita kena ada tentatif daripada lagi-lagi untuk waktu kemuncaan. Ya, betul. Nak masuk Kadang-kadang masa ada orang nak sanding. itu, nak ini, nak acara tu, nak acara ni. Betul. Jadi perbincangan tu penting. Ya, betul. Jadi Tuan Faiz ni salah seorang pengantin aku yang sangat-sangat memberikan satu kerjasama yang sangat baik. Dan beliau cakap sangat-sangat hormat. Tapi yang aku boleh highlight, beliau ni, Tuan Faiz ni, dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang sangat-sangat berada lah pada aku. Kita tengok dia, kita tengok family dia, kita tengok sikit-sikit sebanyak background dia. Orangnya orang yang dihormati, orang yang berada, orang yang aku rasa pun business owner juga. Rasa akulah kan. Kita tengok pada gaya, pada background yang kita dapat kaji sikit-sikit kan. Walaupun dia orang yang high title, tapi dia punya hormat kita yang bekerja untuk dia ni sangat-sangat best. Alhamdulillah. Memang seronok. Kalau kita dapat customer yang macam tu memang seronok. Ya, betul. Dan tengoklah cara dia menghargai, cara beliau menghargai daripada awal bagi kerjasama yang baik. Masa majlis dia bagi amanah dan kepercayaan 100% untuk aku kendalikan. Dia tak ada nak cerewet itu, cerewet ini, tidak. Dia seperti perbincangan lah yang sebelum majlis. Dan keluarga beliau, keluarga kepada Tuan Faiz langsung tak kacau kerja aku. Sangat-sangat bagi apa, dia hormatlah kita punya kerja. Dia bagi respect tu untuk aku jalankan amanah. Alhamdulillah. Sampai dah habis majlis. Habis je majlis, yalah, pengantin kita susah nak jumpa sebab kita tengah kemas-kemas, pengantin dah keluar untuk outdoor kalau tak silap masa tu. Jadi walaupun tak dapat jumpa, alhamdulillah pengantin Tuan Faiz ni dia contact, dia WhatsApp. Dekat WhatsApp dia WhatsApp. Lepas tu aku pun tak perasan yang Tuan Faiz ada add, ada follow dekat TikTok. Lepas tu komen Tuan Faiz ni pula sampai. Alhamdulillah lah. Itulah yang kita, bukan kita nak sangat benda-benda macam tu, tak. Kita pun bukan nak sangat penghargaan. Ya, kita datang bekerja, dibayar, kita balik, kan? Ya, orang kata itu memang tugas kita. Tapi bila kita jumpa certain orang yang macam Tuan Faiz ni, aku rasa aku akan ingat sampai bila-bila. Kita hargailah apa yang kita buat. Sebab sampai kan nama Tuan Faiz ni, aku kan susah nak menghafal, kau tahu kan. Nama Tuan Faiz ni aku ingat nama penuh. Nama penuh ingat. Nama penuh aku ingat. Dia ni bila dia dah ingat nama penuh tu, dia ada something lah maknanya. Orangnya special lah dekat aku. Sebab kadang-kadang macam ni lah, bila kita dengan pengantin kan, untuk feedback, kita cakap pasal feedback lah. Untuk feedback sebenarnya kita tak minta. Kita tak pernah macam, okey, contohlah kan kita dah habis majlis, kita tak pernah WhatsApp balik, kita cakap, macam mana cik majlis saya? Saya buat kerja okey tak cik? Tak. Apatah lagi kita bawa handphone pergi depan muka pengantin. Boleh bagi tahu tak saya punya kerja macam mana? Minta maaf. Kita memang bukan jenis semata tu. Cumanya kita ni jenis yang open lah. Maknanya kat situ kalau ada antara pengantin ataupun customer yang tak suka cara kita bekerja ataupun mungkin mereka rasa ada perlulah buat untuk penambahbaikan. Kami terima komplain. Cuma yang kami menyampah orang condemn. Condemn dengan komplain ni beza tau. Sebab condemn ni dia macam dia menjatuhkan. Dia nak menjatuhkan kita. Orang yang komplain, yang nak kita lebih baik lepas ni, dia akan komplain. Abang, lepas ni kau kena buat macam ni bang. Kita terima lah. Kita okey. Sebab kita ni masih belajar. Belajar untuk jadi yang lebih baik lah, untuk bagi yang lebih baik untuk semua customer. Betul. Jadi untuk semua support, orang kata customer yang support, klien-klien yang berkongsi rezeki dengan kami yang tak seberapa ni, kami nak ucap terima kasih sekali lagi banyak untuk korang. Terima kasih banyak. Macam tadi kau cerita pasal Tuan Faiz ni kan. Macam aku tak ada dekat situasi tu, tapi bila kau bercerita, aku rasa apa yang situasi kebaikan yang orang tu dapat rasa walaupun kau tak ada dekat situ kan. Jadi dan kau tengok komen dia pun kau boleh faham orang ni macam mana. Sebab aura orang-orang macam ni dia lain tau. Aura orang baik ni kita dapat. Macam maknanya cara dia bercakap, cara penulisan dia, cara dia attend dengan kita. Sangat bagi kesan yang baik lah dekat kita orang.
Jadi untuk Tuan Faiz, untuk semua klien-klien kami yang Betul. sekarang ni alhamdulillah dalam 4-5 tahun ni kami dapat klien yang majoriti 90 Betul. 95% macam tu sangat-sangat baik lah Sangat-sangat untuk baik. kami. Sebab apa? Sebab setiap kali kita habis buat kerja mesti kita akan bercerita mengenai tuan rumah. Yes, betul. Tuan rumah yang baik. Sebab apa? Sebab tuan rumah yang baik merupakan satu rezeki yang baiklah untuk kita orang. Ya, jadi insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi Tuan Faiz. InsyaAllah. Dan jaga diri korang baik-baik. Terima kasih untuk korang yang sudi tengok video ni. Terima kasih untuk yang support sampai Yes. ke saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adios.